Guys, siap sudah pemasangan tayar Tim Sun motor aku. Kita setkan Malaysia sebagai indikator dia. So, bermula hari ini kita buka. Tayar aku cakap tadi lah. Malaysia 16,386. Tayar Tim Sun. Saiz 120, 70, 17. Untuk mileage berapa yang kita dapat, harap dalam 20,000 kita dapat lah. So estimate dalam tahun depan mungkin akan tukar tayar ni balik. 3 bulan Mei 2024 penukaran tayar Tim Sun Y16 aku. So next tukar kita record date dia. Okay, jangan lupa subscribe, like and share my channel. Hey guys, aku janji tu ya, aku nak review tayar Tim Sun tu kan. So aku dah tukar ke tayar baru ARC, tapi aku cerita sikit lah pasal tayar Tim Sun aku buat comparison. Kita buat comparison masa aku baru beli motor ni 2023 aku pakai tayar Rosso Sport, lepas tu aku tukar tayar ke Tim Sun. So aku buat comparison dia. So jom tengok. Kalau korang nak tengok ini dulu aku beli tayar Tim Sun depan belakang lah. So ini aku tak tukar lagi, aku pakai tayar Tim Sun lagi. Dah botak tu, aku tukar je lagi. Cuma kena perbezaan di antara pada Januari 2023 2023 aku ada beli motor ni lah. So keluar kedai aku terus tukar pada Rosso Sport. Okay, aku beli tayar ni bulan 2. Seperti aku cakap tadi, aku beli motor ni tahun bulan 2 2023. Keluar kedai tu pakai Rosso Sport. Tu tayar Rosso Sport tu aku pakai sampai mileage 16,386. So mileage dalam 16,386 aku tukar kepada tayar Tim Sun 2023 sampai 2024. Dalam setahun 3 bulan aku gunakan tayar Rosso Sport. So pasal dah botak kan, so aku tukar tayar Tim Sun lah. So ni tayar Tim Sun yang kalau asalnya ni belakang lah, ni bahagian belakang yang aku buat tadi, yang aku beli tadi. Ini aku belum tukar lagi, belum cukup due, coming soon lah tukar. Okay, aku summary kembali lah. Aduh, bolok lah. So aku summary kembali. Januari 23 pakai tayar Rosso Sport, setahun 3 bulan. Itu pada 16,386 aku tukar kepada Tim Sun lah. So Tim Sun aku pakai dalam tempoh setahun 7 bulan. Itu pada mileage 3,653 Lepas tu pada bulan 1 2026 aku tukar kepada tayar lain lah, tayar ARC. ARC ni aku cerita kejap lagi lah. Tayar ARC pun aku nak cuba, nak tengok kondisi dia. Tayar kotor bayar rim, tak nak bercuci ni, biasalah sibuk kan, motor MT-09 je. So aku buat perbandingan di antara tayar Rosso Sport dengan Tim Sun ni. Penggunaan tayar pada Rosso Sport kepada Tim Sun ni aku ambil gap dalam 16,653 So maknanya dah 16,000 tu lebih lah. So mileage yang aku dapat, maknanya dalam setahun 3 bulan tu mileage yang aku dapat 16,353. Bila aku tukar kepada tayar ARC pada mileage 3,653, dia dapat 15,177. Maknanya jarak tayar Tim Sun ni mileage dia pendek compare dengan Rosso Sport. Maknanya kalau lebih pilihan tayar Rosso Sport lama Malaysia lah compare dengan Tim Sun. Tim Sun ni bagus, cuma dia cepat habis. Tayar Tim Sun kurang sikit lah, tayar Rosso Sport lebih lama. So next aku nak review ARC ni. So far aku pakai okey, murah lah, okey, sesuai untuk hari-hari ride. Aku nak compare, aku nak lock dia punya mileage 3,653. Next mileage tengok berapa banyak dia boleh pergi. Paling kurang kena setahun lebih lah, setahun setengah pun sedap dengan bunyi lah. So tunggukan next review aku. Nanti aku nak review ARC ni juga ni. So jangan lupa subscribe, like and share. Siapa? Okay, aku summary lagi sekali lah. Aku nak buat senang punya analogi. Tayar Rosso Sport dia boleh pergi 16,386 km untuk tempoh 1 tahun 3 bulan.
compare dengan Tim Sam 1 tahun 7 bulan, mileage boleh pergi 15,177. Perbandingan antara dua mileage ni, antara 15,000 lebih dengan 6,000 lebih tadi, dalam 1,200 lebih. Ada jimat kat situ. So jangan jimat lah. So Tim Sam ni mungkin aku tak pakai lepas ni lah. Bukan aku tak suka, sebab aku lebih pada mileage, bukan untuk kona-kona. Kalau korang kaki kona-kona ke benda ke, pakai Tim Sam lah, sedap lah. So percubaan saja. So harga pun Tim Sam ni mahal kan ni, boleh tahan. So aku pakai ARC ni, tengok harga macam mana. Harga ni murah lah, okey lah. So nak tengok macam mana dia punya pergi. So yang belakang ni sin lah nak tukar. Ini pun nak tu. Dah habis, cepat habis ni. Tu hari dah habis sekali, cuma aku budget tak ada, aku tunggu sekejap lagi lah. So nanti akan tukar lagi dengan ARC lah. So jangan lupa subscribe, like and share. Siapa?